Ada satu family ni hilang tanpa jejak, tak ada orang dengar bunyi pergaduhan, tak ada jiran dengar orang menjerit, rumah pun nampak biasa dari luar. Tapi beberapa hari lepas tu dan bila siasatan mula dibuat, rupanya satu family ni dah dibunuh dalam rumah sendiri. Yang paling orang tak boleh terima tu, suspek utama kes ni cuma jadi kes ni berlaku dekat Fukuoka, Jepun pada tahun 2003 dan melibatkan satu family yang pada pandangan orang luar nampak normal je macam family lain. Mangsa utama dalam kes ni ialah Shinjiro Matsumoto. Dia tinggal bersama isteri dia, Chika Matsumoto, dan dua orang anak kecil diorang dalam sebuah rumah dekat kawasan Fukuoka. Kalau tengok dari kehidupan diorang dari luar memang tak nampak pelik langsung tau. Shinjiro ni bukan orang susah. Dia jalankan bisnes restoran dan kehidupan family ni boleh dikatakan agak selesa. Bukan jenis hidup mewah melampau lah, tapi stabil. Orang sekeliling pun kenal diorang sebagai family biasa yang tak ada masalah besar. Sebab itulah bila diorang semua ni tiba-tiba hilang macam tu je, tak ada siapa terus syak benda buruk akan berlaku dekat diorang semua ni. Jadi pada awalnya, orang cuma mula rasa pelik bila restoran milik Shinjiro ni tutup tanpa sebarang penjelasan. Benda tu sebenarnya jarang berlaku sebab dia dikenali sebagai orang yang urus bisnes dia dengan baik. Jadi bila restoran ni tak buka dan tak ada berita langsung daripada family ni, orang mula tertanya-tanya tau. Lepas tu barulah ahli keluarga dorang dan kenalan cuba hubungi dorang, tapi telefon tak jawab dan tak ada siapa balas mesej dorang. Dan bila orang datang dekat rumah pun suasana dekat situ sunyi sangat. Rumah tu pula nampak macam biasa dari luar. Jadi orang yang datang tu memang tak syak apa-apa tau, sebab tak ada tingkap pecah, tak ada kesan pergaduhan dan tak ada apa-apa yang nampak mencurigakan. Tapi makin lama keadaan tu makin rasa pelik tau, sebab satu family ni boleh hilang macam tu je tanpa tinggalkan sebarang penjelasan. Dan masa tu tak ada siapa tahu sebenarnya ada sesuatu yang sangat kejam dah berlaku dekat dalam rumah tu beberapa hari sebelum tu. Menurut siasatan polis, malam kejadian tu dipercayai bermula sebagai satu rompakan. Jadi ada beberapa suspek dikatakan masuk ke rumah family Matsumoto dengan tujuan nak mencuri. Tapi benda yang buat ramai orang Jepun terkejut tu bila identiti suspek mula terbongkar. Sebab suspek utama kes ni bukannya pembunuh bersiri terkenal atau gangster besar macam orang selalu bayangkan bila dengar kes kejam macam ni. Tapi korang tahu tak, dorang ni cuma 3 lelaki muda warga Cina yang datang ke Jepun sebagai pelajar. Dan ya, dorang masih muda, nampak macam budak biasa. Dan sebab itulah kes ni jadi lagi sukar diterima untuk orang ramai. Sebab orang mula sedar kadang-kadang bahaya tu bukan datang daripada orang yang nampak ganas dari luar. Jadi bila diorang masuk ke rumah family Matsumoto malam tu, keadaan dipercayai jadi huru-hara dengan cepat. Menurut siasatan, Shinjiro cuba melawan dan cuba nak lindung family dia tau. Tapi akhirnya dia tewas. Dia dipercayai dipukul dan dicekik sampai mati dekat dalam rumah tu sendiri. Lepas tu, isteri dia Chika pula dibunuh dalam keadaan yang lagi menyedihkan. Menurut siasatan, dia dipercayai dilemaskan dalam bathtub, tak mandi rumah dorang sendiri tau. Dan yang paling orang susah nak terima tu, dua anak kecil dorang pun turut dibunuh malam tu. Budak-budak yang langsung tak faham apa yang sedang berlaku dekat sekeliling dorang masa tu. Dan semua benda ni berlaku dalam rumah sendiri, tempat yang sepatutnya jadi tempat paling selamat untuk satu family ni. Dan bila detail pembunuhan ni mula didedahkan kepada umum, ramai orang dekat Jepun betul-betul terkejut dengan tahap kekejaman kes ni. Lepas semua mangsa tu dibunuh, suspek dipercayai mula cuba hilangkan semua bukti yang boleh dikaitkan dorang dengan kejadian tu. Dan dekat sinilah kes ni jadi betul-betul orang tak boleh terima tau, sebab dorang bukan tinggalkan mayat dekat rumah macam tu je. Sebaliknya, mayat satu keluarga ni dibawa keluar dari rumah dan dibuang dekat kawasan Hakata Bay dekat Fukuoka. Dan korang nak tahu apa yang buat ramai orang meremang bila detail siasatan ni didedahkan? So guys, suspek ni bukan sekadar campak mayat satu family tu dekat laut, tapi korang bayangkan setiap badan mangsa diikat dengan dumbbell dan beberapa pemberat lain supaya mayat satu family ni tenggelam dan susah orang nak jumpa. Maksudnya, dorang memang cuba nak pastikan mayat satu family ni hilang terus dalam laut dan tak ditemui sesiapa pun. Dan untuk beberapa hari kemudian, memang tak ada siapa tahu apa sebenarnya jadi dekat keluarga Matsumoto ni. Yang orang cuma tahu dorang ni hilang, telefon tak dijawab,
Rumah sunyi, restoran tutup sampailah satu hari salah satu mayat ahli keluarga ni akhirnya ditemui dekat kawasan laut tu, dan dari situlah semuanya mula terbongkar. Bila polis mula jalankan siasatan lebih besar, satu demi satu mayat ahli keluarga lain pula ditemui dekat kawasan yang sama. Dan masa berita tu mula tersebar, seluruh Jepun tu terus terkejut tau, sebab yelah bukan saja satu family ni dibunuh dengan kejam, tapi cara mayat diorang dibuang dan cuba dihilangkan tu buat kes ni jadi antara kes pembunuhan keluarga paling kejam dekat Jepun waktu tu. Tapi bila siasatan mula berjalan dengan lebih mendalam, polis mula perasan ada beberapa benda yang rasa macam tak kena. Jadi pada awalnya memang ramai percaya motif utama kes ni ialah rompakan, sebab suspek masuk rumah waktu malam, lepas tu ada duit dan beberapa barang yang hilang. Tapi bila polis mula periksa rumah family Matsumoto satu persatu, ada benda yang buat diorang mula rasa pelik. Sebab masa diorang cek setiap sudut rumah tu, masih ada beberapa barang berharga yang ditinggalkan dekat dalam rumah tu. Cuba korang fikir logik, kalau kita tengok dekat kes orang lain yang merompak, tujuan diorang memang barang berharga, kalau boleh satu rumah tu diorang nak bawa kan. Tapi kali ni bukan semua barang mahal hilang macam yang orang selalu jangka dalam kes rompakan biasa. Yang itu yang buat orang mula rasa pelik. Dan kalau ikut siasatan juga, jumlah duit yang dipercayai dicuri sebenarnya tak banyak sangat. Jadi dekat situlah ramai mula tertanya-tanya kalau betul tujuan utama diorang cuma nak merompak, kenapa sampai bunuh satu family ni. Dan bukan sekadar bunuh, tapi benda ni dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Risiko yang diorang ambil pun besar tau, sebab lepas kejadian tu satu Jepun terus kecoh pasal kes ni. Jadi ramai orang rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan keseluruhan cerita rompakan ni. Jadi ada yang percaya mungkin keadaan malam tu jadi lebih ganas daripada yang suspek sendiri jangka pada awalnya. Mungkin benda tu bermula sebagai rompakan biasa, tapi lepas keadaan jadi huru-hara, semuanya terus bertukar jadi tragedi yang jauh lebih besar. Dan ada juga orang yang sampai hari ini percaya mungkin ada motif lain yang tak pernah didedahkan sepenuhnya kepada umum. Lepas kes ni mula tersebar dekat media Jepun, polis akhirnya berjaya kenal pasti siapa suspek utama yang dipercayai terlibat dalam pembunuhan family Matsumoto ni. Tapi dekat sinilah muncul satu masalah besar, sebab sebelum polis sempat tahan semua suspek, dua daripada diorang ni dah sempat larikan diri balik ke negara asal diorang, iaitu China. Dan masa tu keadaan jadi rumit untuk pihak Jepun, sebab pada masa tu hubungan undang-undang antara Jepun dengan China tak semudah sekarang, especially bila melibatkan proses ekstradisi atau penghantaran balik suspek jenayah. Jadi ramai orang mula fikir kemungkinan besar suspek akan terlepas macam tu je, sebab bila dah keluar dari Jepun, peluang nak tangkap semula tu memang susah sangat. Tapi polis Jepun tak hentikan siasatan macam tu je, diorang terus kumpul bukti dan cuba jejak semua pergerakan suspek sebelum dan selepas kejadian. Dan lama kelamaan pihak China pun mula bekerjasama dengan Jepun untuk bantu siasatan suspek dekat sana. Salah satu benda yang mula buat polis curiga bila salah seorang suspek tiba-tiba mula berbelanja dengan agak mewah lepas balik ke China. Sebabnya korang fikir logik lah, sebelum ni kehidupan dia ni biasa je tau. So dari situ polis mula rasa mungkin duit yang digunakan tu ada kaitan dengan rompakan family Matsumoto. Dan bila siasatan makin berkembang, satu demi satu bukti mula mengarah terus kepada dorang. Daripada detail pergerakan, barang yang digunakan sampailah kepada pengakuan dan keterangan yang mula bercanggah antara suspek sendiri. Bila suspek mula ditahan dan disoal siasat, satu demi satu detail masa malam pembunuhan tu mula terbongkar dekat polis tau. Dan makin banyak benda yang didedahkan, makin ramai orang dekat Jepun rasa tak sangka dengan kes ni. Sebab kes ni bukan sekadar kejam dari cara pembunuhan tu berlaku, tapi juga sebab umur suspek sendiri yang masih muda. Diorang ni bukannya penjenayah terkenal atau orang yang dah lama terlibat dunia penjenayah berat, tapi diorang cuma beberapa pelajar muda yang datang ke Jepun untuk belajar dan cari kehidupan baru. Dan benda itulah yang betul-betul ganggu fikiran ramai orang masa tu. Ramai susah nak percaya macam mana beberapa pelajar muda boleh terlibat dalam pembunuhan satu family ni dengan cara yang sangat-sangat kejam. Dan bila perbicaraan mula berjalan, media Jepun memang beri perhatian besar dekat kes ni. Hampir setiap perkembangan baru jadi tajuk berita. Dan korang tahu tak, masa ni ramai orang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu. Macam mana semuanya bermula dan siapa yang paling bertanggungjawab dalam pembunuhan family Matsumoto ni. Dekat mahkamah pula, situasi jadi makin rumit sebab ada suspek yang mengaku terlibat, tapi dalam masa yang sama ada juga yang cuba kurangkan pelibatan masing-masing. Sebab ada yang cuba salahkan suspek lain, ada yang cuba tunjuk seolah-olah dia cuma ikut arahan. Dan macam biasalah dalam kes besar macam ni, masing-masing cuba selamatkan diri sendiri bila berdepan hukuman berat. Jadi lepas semua bukti dibentangkan dekat mahkamah, suspek yang terlibat akhirnya menerima hukuman masing-masing. Dua daripada diorang dijatuhkan hukuman mati, manakala seorang lagi dipenjarakan seumur hidup atas pembunuhan keluarga Matsumoto ni. Dan walaupun kes ni dah lama berlalu, apa yang berlaku dekat keluarga tu masih dianggap antara tragedi pembunuhan keluarga yang paling kejam
kejam dekat Jepun. Dan sampai hari ni, kes Furukawa family ni masih dianggap antara kes pembunuhan keluarga yang paling mengganggu dekat Jepun. Sebab bila orang tengok balik keseluruhan cerita dia, semuanya rasa sangat kejam dan susah nak hadap. Sebab satu family biasa yang langsung ni tak ada kaitan dengan dunia jenayah tau. Dibunuh dalam rumah sendiri pula tu, tempat yang sepatutnya jadi tempat paling selamat untuk diorang. Lepas tu korang bayangkan mayat diorang pula dibuang ke laut dan diikat dengan pemberat supaya tenggelam dan hilang terus. Dan benda yang paling orang susah nak terima, semua ni dilakukan oleh beberapa lelaki muda yang pada awalnya datang ke Jepun sebagai pelajar. Bukan orang yang terkenal dengan jenayah berat, bukan pembunuh bersiri. Tapi cuma beberapa pelajar muda yang dari luar nampak macam manusia biasa, dan mungkin sebab itulah kes ni jadi masih disebut sampai hari ni. Sebab kes ni buat ramai orang sedar, kadang-kadang benda paling menakutkan bukan datang daripada orang yang nampak ganas, tapi daripada manusia biasa yang tak siapa sangka mampu buat perkara sekejam tu. Dan kes ni sebenarnya bukan sekadar cerita pembunuhan biasa. Bila tengok balik keseluruhan kejadian, ia lebih kepada cerita tentang macam mana satu keputusan yang dibuat dalam beberapa minit saja boleh hancurkan satu family ni sepenuhnya. Dan ya, satu family yang pada awalnya hidup normal macam orang lain akhirnya hilang dalam satu malam. Dan kadang-kadang benda yang paling menakutkan bukan pembunuh bersiri terkenal atau gangster besar macam kita tengok dekat dalam filem, tapi manusia biasa yang dari luar nampak normal, nampak macam tak ada apa-apa. Dan dalam kes family Matsumoto ni, apa yang berlaku malam tu masih buat ramai orang dekat Jepun tu tak boleh lupa sampai hari ni. Sebab sampai sekarang banyak orang tertanya-tanya macam mana satu rompakan boleh bertukar jadi pembunuhan satu keluarga penuh dengan cara yang sangat kejam ni. Okeylah guys, cukup sampai sini dulu untuk kes kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang kes kali ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.